Yang keduanya saya lihat masalah di Malaysia terutamanya ialah kenapa umat Islam mundur? Kerana kita kehilangan integriti. Minta maaf sangat-sangat, ini pandangan saya. Minta maaf kalau ada sesiapa yang tersinggung. Kita umat Islam banyak Islamnya di luar, tapi integriti kita kurang. Kalau kita lihat kepada negara kita sendiri dari segi kepimpinan, kita nampak sangat daripada surat khabar, daripada televisyen dan sebagainya, ucapan-ucapan terutamanya daripada tahun 2000 sehingga sekarang itu dah lebih kurang 25 tahun ya. Kita berpolitik yang sampai kegilaan, hilang integriti. Dan kalau kita bincang tentang integriti kehakiman, Dato' ya, kita sebagai peguam kita sangat hormati institusi kehakiman. Tetapi kalau kita lihat pada ucapan-ucapan yang dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin politik, tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh pemimpin politik terhadap institusi kehakiman, mereka mencemoh, menghina dan sebagainya, itu institusi kehakiman. Begitu juga dengan institusi SPRM dan sebagainya. Jadi secara rumusannya saya mengatakan bahawa rakyat Muslim di negara kita, terutamanya yang muda ya, mereka melihat kepada tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin politik sendiri terhadap institusi-institusi penting, integriti negara kita hilang. Jadi bila integriti kita hilang, bagaimanakah kita nak develop jati diri yang kuat?